Kita mau tengok hantaran vlog untuk akad nikah. Adik tengok sama burung tadi. Bawa sini je. Hutan dua lagi ya, 38. Dah settle. Hari ni I masuk kerja macam biasa. I mawai pukul 8 tu. Oh, baju Mami warna ni ya. Kita nak pergi fitting baju di kasut. Kita balik ambil. Asri on the way. Okay, kena otter sikit. Okay, pembantu kita untuk hari ni. Yang kecil tanya okey ke jam? 1.5. Okey. Yang kecil tanya boleh. Tak, kita tak kecil kan. Kita sampai sini je kita kecil kan. Taklah. Ambil putih Asri. Adik aku cakap putih. Ni apa benda? Nanti dia akan pakai adik ke dalam lagi lah kiranya. Kita dah ambil baju. Okay, malam Rinan. Ni kuah kacang, nasi impit, ada kari pat dengan roti pula. Coba dak. Ni kuah tiaw. Wah. Wah, Mami makan apa? Badak. Badak. Cucuk badak. Nasi impit. Oh, wah. Bang ngemah. Kalau kata tak sudah lagi. Akan ni kena makan dengan sudu tau. Merah ni. Oh, boleh ni. Sejuk. Ayah masih tahu. Mana tunjuk? Benar. Cek dah. Pagi. Ini hari Senin, 5/5. 6:30 pagi. Ini. Buat belum tu? Pagi ni kita makan nasi goreng. Wow, Mami masak ni.
Berdiri tengok. Yo. Yo, tapi pendek sikit lah tapi. Kakak, kita nak buat trend TikTok tu. Tak habis je. Tak boleh, tak boleh makan. Buat vlog lah ni. So hari ni kita ada shoot. Kita pun buat assistant. Macam biasa. Aku terima nikahnya Nur Raihanah Kamalia binti Muhammad Kamiti dengan mas kahwin yang sebanyak 5 dinar tunai. Alhamdulillah. Ada kompang ke tak nak? Alhamdulillah. Muhammad Asri, kamu kena baca ni surat perakuan ta'liq ni, baca bagi isteri kita ni. Okey. Sebagai suami isteri kena faham ini ada 3 perkara yang Jika saya tidak bermuasyarah yang makruf dengan isteri saya Nur Raihanah Kamalia binti. okey. Okay. Cantik ke tepi, saya tepi. Side eye. Okey. Aiskrim pula. Ada kesap? Semua pakai nak aiskrim. Aiskrim. Boleh aiskrim. Wah, cik belanja. Jalanlah kereta dah tengok jalan. Dia jadi MC. Tugas dia hari ni apa? Tok buka terantai. Oh, wow. Dia boleh kutip Mami dah. Alhamdulillah. Boleh dah. Tangan aku nak cium ulu. Dah sesi melempar bunga. Kain anda. Perasaan anda, tolong. Dekat kan? Dia kadang-kadang ngantin. Bukan sedih, kadang-kadang dia benda sensitif lah tau. Bila benda Tu muka sensitif pengantin lah kalau yang kau tak perasan. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك يكافئ مزيدك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي
Okey. Laki bini ni. Alamak. Sampai saya cakap stop, baru stop. Jalan dulu. Lagi. Okey. Lagi sikit. Okey. Straight badan, tengok sini. Jarak sikit. Dekat sini, lagi kah? Sekejap, lagi sikit. Alright, okey. Okey, pegang tangan. Lagi saya kata 1, 2, 3. Pose 1, you arm macam tu. Okey. Pose 2, you arm macam tu. Pose 3, terjun. Okey. Alright. Okey. Okay, ready. 1, pose 1. Pose 2. Macam mana tak apa. Sekejap, satu lagi pose, angkat tangan itu. Semua. Tengah-tengah angkat. Dua-dua angkat tangan. Okey. Alright, okay, ready nak terjun. 1, 2, 3. Depa terjun. Tak. Cuma ni. Kanan sini sikit. Kali. Cuma ni sikit. Tu dia. Dah layak boleh lah kan. Memang. Sini lagi pusing lagi. Pusing. Okey ni. Apa ni? Pegang pipi apa laki apa? Cium laki apa? Alah, berarti hati dah. Okey, sekali. Tengok sini dulu. Oh, salah. Okey. 1, 2, cium. Sekali. 1, tak sini. Tak. 1, 2, cium. Alright. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Bye. Nak balik dah. Bye, take care. Orang Melaka nak balik lah. Dia pun nak balik dah.